betul ke tuan? Orang cakap hutang lapuk ni tak perlu bayar. Kita on air, sembang bijak duit tak terjerat, duri terkawal, hidup terjamin. Hutang lapuk tak perlu bayar. Betul. Faktor mana awak dapat hutang lapuk tak perlu bayar? Kita tengok dekat social media, dia kata sebagai contoh lah, akta hak masa lah, yang mana pihak bank ni tak boleh menuntut kalau selepas pinjaman tersebut lebih daripada 6 tahun. Hutang lapuk ni sebenarnya bukan tak perlu bayar. Hutang itu harus wajib bayar. Itu trademark saya lah, trademark saya. Kalau kita tengok Akta Had Masa 1953 Section 6, bahawasanya pihak bank tidak boleh buat tuntutan di mahkamah. Maknanya pihak bank hilang kelayakan sepenuhnya untuk buat tuntutan di mahkamah. Okey. Kalau kita ni sebagai orang yang tak ada tanggungjawab untuk membayar hutang, maknanya kita tak payah bayar hutang lah. Sebab saya cakap tadi, bank tak boleh buat apa-apa. Lebih daripada 6 tahun, bank hilang kelayakan sepenuhnya dan dia gagal untuk buat tuntutan di mahkamah. Okey? Tapi dia boleh buat tuntutan under third party. Pihak ketiga. Maknanya dia jual hutang itu kepada pihak ketiga untuk pihak ketiga mengambil semula hak bank tersebut. Jadi bila sampai pihak ketiga, adakah awak ni boleh tahan tak? Kalau debt collector ataupun pihak ketiga ini mengganggu awak di tempat ketiga, di tempat kerja dia ganggu, dia ganggu HR, dia ganggu majikan awak kan? Betul tak? Benda ini sebenarnya orang takut. Orang ramai di luar sana takut. So, yang mungkin orang kata soalan awak tadi, hutang ni betul ke tak boleh bayar? Hutang ni mesti kena bayar. Apa-apa hutang harus bayar. Cuma kaedah dia, apabila nak buat pembayaran itu, kita kena melalui dengan bank asal, bank yang kita pinjam. Kalau kita pinjam dengan pihak CIMB Bank, kita kena berurusan dengan pihak CIMB Bank. Kita jangan berurusan dengan third party. Kalau kita berurusan dengan third party suruh bayar sebelum pukul 2, pihak polis nak buat tangkapan, ini semuanya bagi saya adalah ugutan semata-mata. PWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang kedua.